Dulu, bila perang meletus di Timur Tengah, harga minyak terus melonjak. Satu serangan sudah cukup untuk menggoncang pasaran dunia. Hari ini, perang masih ada. Serangan masih berlaku. Laluan laut masih terganggu. Tetapi harga minyak hampir tidak bergerak. Jadi persoalannya bukan lagi kenapa harga naik. Persoalannya ialah kenapa perang sudah tidak menakutkan pasaran seperti dulu. Jawapannya bukan pada perang itu sendiri, tetapi pada satu perubahan besar yang sedang berlaku dalam sistem tenaga dunia. Kalau kita faham perubahan ini, kita akan faham kenapa harga hari ini sukar melonjak, kenapa subsidi makin disasar, dan kenapa dunia tenaga 2026 tidak lagi berfungsi seperti dahulu. Masuk tahun 2026, dunia kelihatan semakin panas. Konflik belum reda. Ketegangan geopolitik muncul di banyak penjuru. Laluan perdagangan terganggu. Namun ada satu perkara yang mengelirukan ramai orang. Harga minyak tidak melonjak seperti dulu. Kenapa? Kerana hari ini, dunia bukan kekurangan minyak. Dunia sedang berdepan lebihan minyak. United States hari ini bukan sekadar pengguna tenaga terbesar dunia. Ia adalah pengeluar minyak terbesar dunia. Pengeluaran shale oil menjadikan Amerika mampu menambah atau mengurangkan bekalan dengan cepat. Bila harga cuba naik, bekalan boleh ditingkatkan. Bila harga jatuh, pengeluaran boleh diperlahankan. Ini satu kuasa yang tidak wujud 20 tahun lalu. Pada masa yang sama, Brazil terus menambah pengeluaran laut dalam. Kanada meneruskan pengeluaran minyak pasir walaupun kosnya tinggi. Dan negara-negara OPEC pula tidak lagi bebas untuk menahan bekalan terlalu lama tanpa menekan ekonomi sendiri. Dalam dunia tenaga, minyak yang sudah dilabur akan tetap dikeluarkan. Kos sudah keluar. Pelaburan sudah dibuat. Minyak tetap akan mengalir ke pasaran. Permintaan minyak global masih meningkat, tetapi ia tidak lagi meletup seperti era kebangkitan China dahulu. Pertumbuhannya perlahan dan lebih terkawal. Masalahnya ialah bekalan meningkat lebih cepat daripada permintaan. Apabila bekalan mendahului permintaan, harga kehilangan sokongan semula jadi. Sebab itu hari ini, walaupun berlaku konflik, pasaran tahu minyak masih mencukupi. Harga boleh naik sekejap, tetapi sukar untuk bertahan lama. Sekarang kita lihat satu wilayah yang jarang dibincangkan secara jujur. Venezuela memiliki simpanan minyak terbukti terbesar di dunia. Lebih besar daripada Arab Saudi. Namun selama bertahun-tahun, minyak Venezuela seolah-olah terkunci. Sekatan ekonomi, krisis institusi, dan kekangan teknologi menjadikan negara ini tidak mampu berfungsi sebagai pengeluar global sepenuhnya. Amerika memahami satu perkara penting. Jika Venezuela kembali agresif ke pasaran minyak global, lebihan minyak dunia akan menjadi terlalu besar. Harga bukan sekadar turun, ia boleh runtuh. Sebab itu, tekanan Amerika terhadap Venezuela bukan semata-mata isu politik atau undang-undang. Ia adalah usaha mengawal imbangan lebihan bekalan global. Dalam dunia lebihan minyak, bukan semua minyak perlu dikeluarkan. Ada yang mesti ditahan supaya sistem tidak rosak. Itulah real politik tenaga. Sekarang kita beralih ke Timur Tengah. Yaman menjadi antara titik panas utama dunia hari ini. Serangan, ketegangan, dan gangguan laluan Laut Merah sepatutnya menaikkan harga minyak. Tetapi realitinya, kesannya hanya sementara. Pasaran tahu satu perkara. Walaupun laluan terganggu, bekalan global masih longgar. Stok masih ada. Alternatif masih wujud.
dan Amerika masih mampu bertindak sebagai penstabil pasaran. Risk premium geopolitik yang dahulu kuat kini semakin lemah. Konflik masih penting, tetapi ia tidak lagi memegang kuasa mutlak ke atas harga minyak. Inilah wajah baharu dunia tenaga. Bukan dunia tanpa konflik, tetapi dunia yang terlalu banyak minyak untuk panik setiap kali berlaku krisis. Hari ini, harga minyak bukan ditentukan oleh siapa berperang dengan siapa. Ia ditentukan oleh siapa mengawal lebihan bekalan dan siapa mampu hidup dalam harga sederhana. Tahun 2006 bukan tahun lonjakan harga. Ia tahun penapisan. Negara diuji disiplin fiskalnya. Syarikat diuji kecekapan kosnya. Pelabur diuji kesabarannya. Dan pengguna pula mula hidup dalam dunia di mana harga tidak melonjak tinggi, tetapi subsidi semakin disasar dan sistem semakin ketat. Ini bukan cerita baik atau buruk. Ini cerita peralihan kuasa. Daripada konflik kepada struktur, daripada emosi kepada lebihan bekalan. Dan sesiapa yang faham perubahan ini akan lebih bersedia menghadapi dunia tenaga yang sedang berubah. Dalam episod seterusnya, kita akan lihat kenapa gas LNG muncul sebagai senjata senyap dunia, kenapa diesel masih bertahan, dan kenapa tenaga hijau mula diuji oleh realiti kewangan.